Majlis Amanah Rakyat Mara mulakan pengambilan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas pegawai tentera dan polis sebagai projek rintis bagi membentuk disiplin pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan mencapai sasaran sifar buli. Pengerusinya Datuk Dr. Ashraf Wajri Dusuki berkata, cadangan itu telah dibangkitkan dalam Majlis Mara dan telah dipersetujui sebulat suara. Menurutnya, sebagai permulaan, projek rintis akan dimulakan dengan melibatkan beberapa MRSM bagi melihat dan mengkaji keberkesanan inisiatif tersebut. Kerjasama juga akan dilakukan dengan peserta wetan tentera dan bekas polis bagi mengenal pasti kriteria pemilihan. Bahagian Pendidikan Menengah Mara juga akan menyediakan garis panduan jelas berkenaan terma-terma rujukan tanggungjawab dan bina tugas warden di MRSM. Sebelum ini, bekas guru Muhammad Fazli Muhammad Saleh pernah mencadangkan agar diwujudkan jawatan warden secara tetap yang terdiri daripada pesara askar, polis dan pelatih program latihan khidmat negara. Tambah bila tugas warden tidak sesuai diberikan sepenuhnya kepada guru kerana ia sangat berat dan memerlukan perhatian sepanjang masa.